Surat dari semesta. 3 perkataan yang membawa 1001 tanggapan dalam fikiran saya. Namun, setelah menamatkan pembacaan, persepsi saya terhadap buku ini berubah. Lantas, mendorong saya untuk berkongsi mengenai buku ini kepada hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pembaca buat hadirin sekalian. Bab kata pepatah, membaca jembatan ilmu. Namun bagi saya, membaca bukan sekadar melintasi jambatan, tapi ia adalah pengembaraan dunia yang tanpa sempadan. Nama diberi Kisha Nur Iman binti Asfanizam. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Paguh. Saya merupakan anak kelahiran Johor yang bercita-cita untuk menjadi guru yang bertauliah pada masa hadapan. Di sekolah, saya diamanahkan tanggungjawab sebagai Setiausaha Agung Student Leaders Board, iaitu SLB. Tugas saya bukan sekadar mencatat minit mesyuarat, malah saya berperanan sebagai duta membaca dan memberi dorongan kepada rakan-rakan untuk mencintai buku menerusi program Nilam. Pernahkah anda memandang ke langit, melihat hujan atau bintang dan berharap ada seseorang datang memujuk hati anda? Pada hari ini, saya ingin membawa anda terbang seketika menerusi sebuah naskah penyembuh jiwa yang bertajuk Surat dari Semesta, hasil karya Sophia Roses. Buku indah ini diterbitkan oleh Zaf Press yang mengandungi sekitar 187 muka surat. Buku ini berjaya menduduki tempat pertama secara berturut-turut di kedai buku utama seperti Methodist Publishing House atau nama singkatannya MPH dan kedai buku popular bagi kategori fiksi. Buku ini bukanlah sekadar novel biasa. Ia merupakan naskah yang menghimpunkan luahan perasaan, monolog dalaman dan pesanan-pesanan buat jiwa yang sedang mencari arah. Ia menceritakan tentang perjalanan seseorang individu dalam mendepani ujian, kegagalan dan bagaimana penulis Sophia Roses makin mencari sinar harapan melalui penulisan, seolah-olah dihantar oleh semesta sebagai jawapan kepada doa-doanya. Melalui pembacaan mendalam saya, terdapat 3 nilai murni utama yang kita boleh teladani, iaitu yang pertama, nilai ketabahan, yang kedua, nilai kesyukuran dan yang terakhir, nilai berdikari. Saya menekankan kepada nilai berdikari. Dalam bait buku ini, pada muka surat 158, penulis menekankan bahawa hanya kita yang memegang kunci kebahagiaan sendiri. Ia mengajar saya sebagai pelajar yang tinggal di asrama untuk tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Sebaliknya, bijak mengurus masa dan emosi secara tenang. Pengajaran terbesar yang saya perolehi ialah kepentingan berdamai dengan takdir. Terdapat satu babak di mana watak utama terduduk di bawah langit malam yang gelap sambil memuhasabah diri akan kegagalan yang menimpanya. Mengapakah saya memilih babak ini sebagai pengajaran dalam hidup saya? Kerana ia mengajarkan saya bahawa penerimaan adalah kunci ketenangan. Seringkali kita sebagai pelajar terlalu mengejar akan kesempurnaan sehingga lupa untuk menerima kelemahan diri. Babak ini mendidik saya supaya percaya bahawa setiap kegagalan pasti ada hikmah yang telah disusun cantik oleh Sang Pencipta. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup,
buku ini bukan sekadar buku yang ada di rak perpustakaan. Ia adalah teman bicara bagi saya. Setiap helai muka suratnya seolah-olah mengerti kelodak jiwa kita yang sebagai remaja yang seringkali dihimpit rasa keliru dan penat untuk menghadapi cabaran dunia. Tuntasnya, marilah kita kembali menyuburkan budaya membaca bukan kerana terpaksa, tapi kerana kita sedar bahawa setiap huruf yang dibaca adalah cahaya yang akan menerangi kita pada masa depan. Semoga kita semua terus menjadi pembaca yang bukan sahaja bestari akalnya, malah murni budi pekertinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pembelajaran digital di sekolah saya. Saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Paguh Muar Johor amatlah bertuah, tidak seperti sekolah di masa lalu yang hanya terbatas dengan papan hitam dan kampus sahaja. Kami di sini menggunakan perkhidmatan dan penggunaan mudah seperti internet dan televisyen di setiap kelas, di mana menjadikan pembelajaran lebih seronok dan efisien. Subjek-subjek yang sukar seperti fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan diterangkan dengan lebih mudah. Selain itu, kami juga diberi peluang untuk membawa peranti sendiri untuk pembelajaran kendiri. Bab kata pepatah, ikut resmi padi, semakin berisi, semakin menunduk. Oleh itu, marilah kita menjadi generasi yang menggunakan pembelajaran digital sebagai batu loncatan dan bukannya sekadar permainan. Sekian, terima kasih.